Okay kan, untuk korang yang nak main Laut Lukonia, Laut Sabah Sarawak, nak main game-game yang heavy, guna set combo elektrik, nak yang padu guys, hari ni aku buat set combo elektrik Daiwa Tanakom size 1000. Aku fitkan dengan Yamato Samurai V3. Untuk set ni special sikit guys, korang akan dapat mesin, rod dan juga bateri sahaja. Tali korang tak dapat. So harga memang aku tengah offer ni guys, semua baru, mesin baru, rod baru, bateri pun baru. So mesin ni guys, korang boleh tengok size ni memang size besar lah. Spool ni kalau korang masuk tali 80 lb pun boleh masuk banyak juga ni. Saiz dia memang besar ni. Korang tengok tangan aku, kayuhan kanan. Mesin confirm lah made in Japan. Ini ketahanan dia memang padu lah. Tanakom 1000 ni pakai 10 tahun pun korang tak payah risau. Dia memang buat khas untuk korang pakai selama 10 tahun. Tak payah servis langsung. Untuk basic spec dia korang boleh tengok kat tepi ni guys. Tu kalau korang sempat baca, tak sempat korang screenshot. Right. So itu mesin. Korang tengok combination color dengan Yamato Samurai V3 ni, memang color dia memang ngam guys. Memang ditadikan bersama. Ni couple lah ni, boleh cakap macam tu. Untuk rod Yamato Samurai V3 ni, dia punya panjang 7 kaki. Lepas tu dia punya sinker 1 kilo hingga 2.5 kilo. Rod ni pula special dia, color lah. Color dia, design dia dengan dia punya material. Material dia solid carbon. Depan lembut guys, nampak tu. Depan lembut, belakang dia keras. Jadi sensitivity rod ni memang padu lah. Kalau korang ikan ketuk tu pun korang boleh nampak lah. Rod ni 2 piece butt joint. Korang tengok combination, memang lawa guys. Memang cantik. Ini harga tengah offer guys Real seat dia ada double lock. Kalau korang lock kat sini guys, dah macam kena welding lah. Ada double lock sini. EVA dia pun sedap, bila korang pegang dia memang grip lah. Ni spec rod 7 kaki, 1 kilo hingga 2.5 kilo, 2 piece. Untuk bateri guys, bateri ni 20k mAh. Bateri ni ketahanan dia 3 hari. Ini bateri paling baru Bateri ni dikeluarkan 16 volt lebih. Korang boleh cocok ramai-ramai guys kat atas ni. Kalau korang nak clip atas ni, ini tempat nak connector dia. Selalu korang tengok yang clip yang batang tu je kan. Yang ni besar sikit, nak share dengan kawan-kawan pun boleh. Ni ketahanan 3 hari. Jadi satu set ni harga dia RM3,000 sahaja. Harga boleh nego lagi. Ni baru guys semua. Kalau korang berminat, korang boleh screenshot ni dan hantar kat kita orang. Nombor dekat atas, alamat dekat atas. So macam biasa, apa-apa korang PM je. Dengan satu butang je guys, aku dah boleh tahu dah tali Yamato ni okey ke tak okey. Ini mesin test tali. Kita tiap-tiap minggu test tali Yamato, nak bagi korang full performance. Jadi guys, tali Yamato ni dia lembut dan licin. Dia memang number one lah. Sebab sekarang mesin memang sangat lembut guys. Dan kekuatan dia guys, Yamato punya tali ni, untuk 20 lb, ikan seberat 20 kilo ke bawah dia boleh tarik. Sama dengan LB-LB yang lain. Dan untuk ketahanan dia guys, 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun korang boleh pakai tali Yamato.